macam lagu-lagu yang popular di tanah India, di Kashmir, di mana-mana, di Bangladesh. Kita tengok kalau Maulana sana nak berceramah, demo guna syair-syair dulu, ketuhanan dan kemanusiaan. Sebab itu malam ini juga sama nak royak aja deh. Di dalam bangunan sebelah kanan, dalam dewan belah kanan ini, insya-Allah kita ada bawa VC 1423H dan juga konsert Ana bersama dengan Intim Dialam untuk tatapan adik-adik. Kalau ada VCD, beli VCD. Kalau ada kaset, beli kaset. Dan saya nak bagi tahu satu kaset ni, VC 1423H, yang ada DJ berani pasang, dia pasang lah lagu Ana. Itu pun pukul 1, 3 pagi, 4 pagi. Mungkin ada jin-jin belum tidur lagi, dia nak dengar. Tak apalah, saya syukur banyak-banyak pada Allah, mu berani pasang. Tapi adik kakak saya bawa ini untuk, dalam erti kata lain, menafikan pahaman UMNO yang menyatakan kita langsung tidak berhibur, tidak menerima hiburan. Dalam tu saya masukkan kaset itu, album kedua dah ni. Saya masukkan salah satunya nama syair Urdu. Bila teringat Urdu ni, saya teringat apabila Tok Guru ni Aziz suruh minta maaf dalam kes menyatakan bahawa Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tak reti baca Quran. Baru ni Datuk Seri Dr. Mahathir turun dia cakap terbang orang, wartawan tanya, ni macam mana ni Tok Guru kata kecekmu tak boleh baca Quran? Minta maaf, dia dah minta maaf dah. Boleh maaf ke? Oh, saya maafkan. Ampun lagi. Oh, ampun. Ampun. Tuan-tuan, perempuan rahimakumullah. Kalau buat gandingan dengan Syekh Gopala Krishnan pun anak ingat. Sebut kulil haq walau kana murran, cukuplah. Ha? Tadi jelas tuan-tuan, jelas bunyi dia. Ini yalah, kita itu pasal Quran ini tuan-tuan. Saya lagi sekejap. Quran ada seni dia. Lagu syair Urdu tu yang saya bawa ada seni dia. Lepas tu Presiden UMNO ni dalam pada tu dia denda juga pada tu. Pasal apa? Anda kata dia denda juga. Pasal lepas dia royak, ampun lagi. Tapi dia pun bukan berapa reti cakap Arab. Dia Urdu boleh lah, dia kata. Urdu boleh lah, dia kata. Nampak? Dalam pada tu dia boleh hina kawan tu balik. Tok Guru tak kata sabuk apa, dia tak apa. Kita reda tak apa. Mu nak kecek ke apa kecek. Sebab itu adik kakak. Dan cerita Urdu tadi saya bawa bersama-sama untuk hiburan alternatif Islam. Bak kata dia lah, Usravi achi lagi na sarvare achi lagi. Ini saya tujukan kepada Gopala Krishna. Usravi achi lagi na sarvare achi lagi. Hum fakiro ko Madine, hum fakiro ko Madine की गली अच्छी लगी, दूरों ते तो जिंदगी बेरंग थी बेचैफती, दूरों ते तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफती, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, नाज़ कर तूने हलीमा सरवरे को नीनपुल, नाज़ कर तू ए हलीमा सरवरे को नीनपुल, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी, जापड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी. Kami orang-orang miskin berasa segar duduk kawasan macam ni. Itulah antara mesej lagu Urdu ini tuan-tuan perempuan.
Walaupun orang kata kita di Kelantan dalam gerhana, sebenarnya kita tidak gerhana dalam hati kita. Hati kita tetap bulan cerah, tuan-tuan. Bagaimana kecerahan bulan purnama menyinari dalam malam yang gelap gulita, yang mencernihkan keadaan perjalanan kita. Begitulah dengan lembayung yang disebut oleh Gopala Krishnan di bawah kepimpinan ulama ini akan menzahirkan satu keadilan yang tulen, satu kebenaran yang pasti. Sebab itu adik kakak muslimin muslimat rahimakumullah, saya nak menyebutkan lagi sekali bahawasanya sewaktu baru-baru ini dengan rakan-rakan artis, kebetulan baru ni saya buat program di Bandar Tun Hussein On, Kuala Lumpur, buat program Isra' wal Mi'raj, kerana kita berada dalam bulan Rajab, iaitu bulan yang disebut bulan Allah. Sya'ban itu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Bulan Rajab pintu Kaabah tuan-tuan dibuka, always open sesame. Kerana apa? Berbeza dengan bulan lain, pintu Kaabah hanya dibuka Yaumil Itsnin dan Yaumil Khams. Makna kata hari Isnin, hari Khamis hanya buka, bulan-bulan lain. Tetapi bulan Rajab, kerana besarnya pertemuan kita dalam bulan ini, masya-Allah, begitulah besar kuantiti dan kualiti yang datang pada malam insya-Allah taala.